Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke The Nomad Schooling Udemy, Sekolah Nomad Pengembara Sirah. Alhamdulillah, pada tahun ini bagi batch Nomad Schooling 2026, kami telah menerima seramai 20 orang pelajar. Alhamdulillah, tahniah dan syabas diucapkan kepada ibu bapa yang telah mendaftarkan anak-anak, dan juga tahniah kepada anak-anak kerana bersemangat dan mahu menimba ilmu sirah Nabi Muhammad SAW daripada Nabi lahir sehingga Nabi wafat. Bagi batch pada tahun ini, kami telah memberikan barang-barang lebih awal diposkan ke rumah. Bahan-bahan fizikal ini kami namakan sebagai kit pengembara sirah. Di dalamnya terdapat pasport Udemy, Nomad Journal Book, stiker sirah, sticky note dan bahan-bahan lain yang menjadi pelengkap pembelajaran di sekolah nomad kita, iaitu kelas secara online namun ada bahan-bahan fizikal yang diberikan sebagai pelengkap kepada pembelajaran untuk anak-anak di rumah. Modul yang akan digunakan di The Nomad Schooling Udemy ini adalah Sirah Base School 2.0. Namun pada tahun ini kami telah menambah baik modul tersebut dan diberikan nama 2.1. Kerana pada modul tersebut yang telah dibangunkan pada tahun lepas semasa saya mengembara ke lokasi-lokasi sirah, saya telah menggunakan kitab Nasaimul Ma'alim sebagai rujukan utama, dan di dalam kitab ini terdapat lokasi-lokasi sirah yang menjadi panduan untuk saya meneroka sirah dan menghasilkan modul di lapangan untuk dokumentasi dan dokumentari sirah Nabi Muhammad SAW di sana. Pada tahun ini, walaupun tidak dapat mengembara sekali lagi untuk World Schooling Dokumentari Sirah Base School di Arab Saudi kerana berlaku peperangan dan agak tertunda trip saya, jadi tidak mengapa, saya telah mengambil inisiatif yang lain untuk menambah kitab rujukan. Kitab rujukan yang digunakan adalah kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun. Al-Lu'lu' Al-Maknun seperti di dalam PDF di tab ini. Terdapat 4 jilid dan kitab ini menghimpunkan pelbagai sumber sirah di dalam satu kitab. Ia mengandungi 4 jilid bermula daripada timeline Nabi lahir sehingga Nabi wafat. Jadi, saya telah menambah baik modul-modul dengan tambahan-tambahan ibrah, maklumat supaya anak-anak dapat belajar lebih mendalam lagi dan menjiwai sirah Nabi Muhammad SAW dengan sepenuh perasaan dan jiwa. Jadi, sepanjang pembelajaran di Nomad Schooling ini, kita akan menggunakan modul Tamrin Sirah Nabi Muhammad SAW. Terdapat 3 fasa. Fasa 1 dan fasa 2 digunakan untuk semester pertama, dan fasa 3 digunakan pada semester kedua nanti. Dan timeline ini sebenarnya telah ditambah baik kerana kajian-kajian terkini yang telah saya lakukan. Anak-anak juga dibekalkan bahan-bahan video dan gambar daripada lokasi sirah, tempat saya meneroka sirah, supaya pembelajaran ini tidak sekadar daripada buku teks tetapi melihat sendiri video guru pergi ke lokasi tersebut dan guru menceritakan dan gambaran terkini bagaimana lokasi sirah yang diceritakan kepada anak-anak. Mereka akan belajar sirah World Schooling yang terdapat padanya lokasi, peta-peta, arkitektural binaan-binaan sirah dan juga budaya-budaya Arab, masyarakat Arab yang berbeza-beza di berbeza kawasan. Jadi daripada sini mereka dapat memahami juga tentang susul galur keturunan-keturunan Arab, apa kaitan antara bani ini dengan bani ini, keluarga ini dengan keluarga ini di dalam sirah Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, pembelajaran bahasa Arab daripada tema-tema sirah, daripada nas-nas Quran dan hadis yang menceritakan tentang sirah. Anak-anak akan belajar perkataan-perkataan Arab di dalamnya sekaligus mempelajari bahasa Arab melalui sumber-sumber sirah. Dan akhir sekali adalah pembelajaran fardu ain, di mana anak-anak akan belajar topik-topik fardu ain seperti tauhid, ibadat dan akhlak daripada peristiwa sirah itu sendiri. Kalau kita cerakinkan, maka mereka tidak dapat melihat bagaimana tauhid, ibadah dan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi dengan gabungan sirah sebagai master blueprint pembelajaran kita, maka fardu ain ini lebih difahami dan dihayati oleh anak-anak, insyaAllah. Saya yakin dan percaya ibu bapa telah membaca pitching saya ataupun copywriting yang panjang di dalam landing page Nomad Schooling sebelum mendaftarkan anak-anak. Kerana yang lebih penting, ibu bapa perlu memahami bahawa belajar sirah di Udemy bukan untuk exam
Bukan exam oriented, bukan untuk menghafal fakta-fakta dan menjawab di dalam kertas soalan ataupun buku latihan, tetapi belajar di Udemy untuk diamal dan dihayati. Di sini kami mengajarkan bagaimana mengamalkan sirah, bagaimana untuk menggunakan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan anak-anak. Itu yang lebih penting supaya ibu bapa dapat mengetahui dan memahami bahawa anak-anak belajar sirah ini sebagai silibus kehidupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai influencer terhebat sepanjang zaman yang kita mahu ikuti. Jadi kita ikutlah bagaimana Nabi bertindak dalam kehidupannya. Kenapa Nabi melakukan begini dalam sirah, begitu dalam sirah. Itu yang perlu kita fahami dan hayati. Dan yang paling penting, tidak sekadar menjawab kuis dan soalan, tetapi anak-anak dibekalkan aktiviti dan projek adaptasi sirah supaya anak-anak dapat mengamalkan dan memahami apa tindakan kita pada hari ini yang ada kaitan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita semua mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat menuntut ilmu anak-anak dan kita jumpa nanti bersama saya Cikgu Yakzan, guru pengembara Demi Sirah. Aku mengembara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.